So ni keadaan filter lama dia. Tengok. Betapa teruknya, dah hitam. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Navara NP300. Okay, kita ni datang dengan masalah. Dia kata dah ada semput-semput sikit lah bila tekan minyak tu. So bila kami check, dia tak pernah tukar lagi lah dia punya ni, fuel filter, ataupun nama lain dia diesel filter lah. Sebab Navara dia pakai diesel. So ni keadaan filter lama dia. Tengok. Betapa teruknya, dah hitam. Okay, kita compare dengan yang baru. Tengok, memang berbeza gila. So benda ni seeloknya kena tukar lah. Contoh macam 2 kali tukar minyak hitam, kita tukar benda ni sekali. Sebab benda ni pun dia ada jangka hayat dia. Tengok kerja tak jadi macam ni, kita kena tukar lah. Dia akan jadi semput lah nanti. Sebab ni penapis untuk minyak diesel. So siapa-siapa ada masalah macam ni, try check dulu diesel filter ataupun fuel filter lah kalau kereta yang pakai petrol. Check kalau ada masalah semput ke apa, check benda ni dulu. So siapa-siapa ada masalah macam ni, boleh cari kami dekat kedai TVZ.